Mega Food Festival 20.0 dah sampai Manjung komen. Atas Manjung kat mana, Yung? Dekat Sedung Majlis Pemandaran Manjung. Hari 24 sampai 28 Jun. Penajuk utama Avida Perfume. Sekali spray tahan 72 jam. Penajuk utama Republic of Halakiri. Udah sampai Halakiri ni, apa lagi beli lah. Dan dimeriahkan lagi dengan kehadiran Jimbara, HyperX dan Expedition. Makanannya saat ni kemacam dah komen. Berong tak nak milih. Habu Maggi dia memang kecoh yo. Habu Maggi seafood ya Allah sedap ni komen. Akak strawberry. Coklatnya sedap kau tak manis melenting. Sedap kau udah nak habis. Cheese tart panas-panas kau habis bunga. Banyak benar saat ni ke flavornya, boleh lah milih. Didi Kitchen, ayam susu daging harimau menangis. Chocolate drumstick. Besar-besar ya kau puas makan. Jiwa kentang memang kena dengan jiwa kau. Tapi tu dah nak makan kena slow-slow. Sebab apa? Sebab bila kita beli baru dia membuat hangat-hangat kau. Ayo dalam paper bag Isolon. Tapi you ambil 2 bekas. Satu dalam paper bag, satu dalam bekas tumbler. Besar kau Nasi kaumot. Nasi kaumot ni dia ada 2 jenis lauk. Satu ayam, satu lagi lemak. Portion dia dalam satu bekas tu banyak ya kau boleh kongsi. The Spark Bite. Yang bekas ini semua boleh makan. Kotak dia tak boleh makan. Kau tengok dalam ni. Dia ada bolognese, dia ada kentang. Ya Allah, Bismillah. Kentang dia tu isi padat, memang puas hati benar. Sebab dalamnya macam-macam set nika dia letak. Bila makan memang kau kena kongsi. Tak terhabis orangnya berbaloi. Baby bakso. Bakso dia memang you gemuk ya. Walaupun ambil bakso biasa memang puas. Bila kau jumpa je Mr. Yogurt ni kat event, kau kena beli. Ayo Mr. Yogurt. Round kedua dia membantu ayo. Mr. Yogurt ni memang tak pernah mengecewakan. Tak tahu sedap ke tidak, kau kena nak. Atas nunggu apa lagi? Mula lah ke Mega Food Festival Manjung. Ate komen.